warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Iza, wartawan cilik anda hari ini. Melaporkan dari sambutan Hari Guru di SK Rantau Panjang. Hari ini kita nak raikan cikgu-cikgu yang sentiasa sabar, penyayang dan berdedikasi. Jom kita tengok apa yang menarik sebenarnya program ini dan saya juga akan tanyakan beberapa soalan kepada guru-guru kita. Jom saksikan. Diucapkan kepada seluruh warga pendidik. Sekolah akan berlangsung dengan meriah dengan berbagai aktiviti yang telah disusun rapi. Sambutan Hari Guru yang dengan peranan guru masa kini bukan sekadar penyampaian ilmu, tetapi mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kita berkorban. Makan manis, lepas itu berkorban. Apa harapan cikgu untuk semua guru di sekolah kita? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini kita meraihkan sambutan Hari Guru dan kita doakan kepada kejayaan kepada semua guru kita yang telah berusaha bertukus untuk memajukan sistem pendidikan. Jadi saya mendoakan agar guru-guru kita terus cemerlang dan diberi kemudahan yang baik untuk menguruskan pengurusan sekolah, insyaAllah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Apa perasaan cikgu menyambut Hari Guru pada tahun ini? Pertama sekali syukur kerana tahun ni kita dapat menyambut sekali lagi Hari Guru, dan secara peribadi cikgu sangat-sangat teruja dan sangat-sangat bersyukurlah kerana diberi peluang. Dan pada tahun ni sambutan agak sederhana dan saya merasakan sambutan yang agak meriah pada tahun ini, terutama dengan kehadiran guru besar kita lah, yang pada hari ini dapat hadir bersama-sama dengan kita menyambut Hari Guru di Sekolah Rantau Panjang.
Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Apa pesanan cikgu untuk murid-murid lebih menghargai guru? Okey, pesanan saya untuk semua murid-murid supaya lebih menghargai guru, murid-murid mesti mengikuti apa sahaja arahan yang diberi oleh guru, menghargai dengan cara memberikan yang terbaik untuk guru. Contohnya jika diberi tugasan dapat lakukan dengan baik, mendoakan guru dan memberi hadiah. Umpamanya seperti Hari Guru hari ini, saya pun dapat hadiah daripada anak murid walaupun saya tidak mengajar dia. Ya, terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Apa harapan cikgu kepada murid-murid sempena Hari Guru tahun ini? Ya Izzah, harapan cikgu banyak pada murid-murid cikgu. Sebab murid-murid ni satu, dia mesti menyayangi guru dia. Tak kira lah cikgu matematik ke, cikgu BM ke, cikgu BI ke, cikgu muzik ke, cikgu sains ke. Sayangilah mereka. Sebab cikgu ibarat ibu kamu. Cikgu tidak pernah mengajar benda yang salah kepada kamu. Sebab kejayaan murid adalah kejayaan guru. Jadi sayangilah cikgu seperti mana awak sayang ibu bapa kamu. Terima kasih cikgu. Kami masuk sekolah dengan selamat. Waktu rehat, cikgu jaga kami di kantin supaya kami makan dengan baik dan tidak bergaduh. Cikgu seperti ibu dan ayah kedua kami di sekolah. Cikgu juga membantu kami dengan kerja-kerja lain. Cikgu uruskan buku teks kami supaya kami cukup buku untuk belajar. Cikgu juga hias kelas kami dengan cantik supaya kami rasa seronok belajar. Saja liputan Hari Guru pada hari ini. Saya Nuriza Natasha, wartawan Serantau TV mengundur diri.